Kalau kita nak anak-anak celik keuangan masa depan, didik mereka dari sekarang, bukan tunggu mereka dah kerja nanti. Anak-anak adalah cerminan kita. Apa yang mereka lihat, dengar dan alami dari kecil, itulah yang akan membentuk mereka. Ilmu keuangan ni tak datang sendiri. Kalau dari kecil mereka tengok duit masuk, duit habis, itu yang akan tertanam dalam fikiran mereka. Tapi kalau dari kecil mereka didedahkan dengan tabiat menyimpan, besar nanti mereka tahu beza antara kehendak dan keperluan. Kita sebagai ibu bapa, mulakan dengan yang paling asas. Simpan duit sekolah, simpan duit raya, hadiahkan mereka tabung simpanan dan juga bukakan akaun junior GAP untuk tunjuk cara mereka boleh simpan emas. Kenapa emas? Sebab emas ni tak mudah bocor, nilai dia kekal, malah dia sangat rare dan bernilai. Anak pun teruja tengok kalau dapat emas macam ni. Boleh jadikan sebagai aset masa depan mereka untuk dana pendidikan anak, mereka nak kahwin di masa akan datang dan juga sebagai permulaan hidup mereka. Bila gram dah cukup, anda boleh keluarkan emas fizikal dan biar mereka rasa hasil usaha mereka sendiri. Itu motivasi yang terbaik. Dan paling penting sekali, kita kena tunjuk contoh yang baik. Bukan suruh simpan, tapi kita sendiri pun kena menyimpan juga. Kalau ibu bapa dekat sini belum ada lagi akaun emas junior untuk anak, hari ini adalah waktu yang paling sesuai untuk mulakan. Boleh buka akaun secara percuma dan anda juga boleh setkan auto debit bermula RM50 sahaja setiap bulan. Secara automatiknya, aset emas ini adalah atas nama anak kita sendiri, yang mana emas ini boleh diwariskan, bukan dibebankan. Kalau anda nak saya bantu buka akaun dan guide anda dari A sampai Z, boleh terus kontak Aisyah ataupun klik link dekat profil saya, nanti saya akan bantu anda. Semoga bermanfaat untuk masa depan anak-anak. Bertindak sekarang, lambat tinggal.